orang kata sebenarnya kalau Datuk puji maknanya Datuk tipu. Ya Allah. Mana? Datuk profile kalau dia kata cantik baju kau Lepas tu sebenarnya baju tu buruk. Betul kan? Datuk macam tu. Ya, terduduk dia. Korang tak Izara tak baik Tapi kan saya jujur, kalau orang tanya dengan saya antara 3 artis paling cantik yang saya nampak, ni to be honest dengan you Faya Sanda, Izara Datuk Aisyah. Siti. Yalah Datuk. Ya Allah, iya dengan nama Allah. Tak ada. Tak Era saya. Fazira. 3 ni I tengok muka dia, I macam nak tengok lagi. Ya, Alhamdulillah. Sebab ada orang, dia kalau kita jumpa dia, sekadar kita tengok. Tapi kalau orang yang saya sebutkan nama tadi, nak tengok lagi. Nak tengok lagi. Macam tu. Thank you Datuk. Macam saya kat nama, orang kata muka dia puas. Ni jujur, bukan because of I jumpa you. Sebab ramai orang kata berjumpa dengan I akan banyak jumpa artis. Dia kata one of artis yang paling cantik pernah you jumpa. Ni I telah nama-nama I sebut. Faya Sanda, Era Fazira, sebab I ada dengan umur dia. I jumpa dia, I macam, ya Allah, body dia, muka dia. I rasa macam, I tak percaya umur dia 20-an, I macam jumpa 30-an. Faya Sanda, I suka mata dia yang luas. Dan mata dia besar kan. Mata dia besar. So bibir dia pun seksi. So I rasa Faya Sanda, muka yang you pun sama. Thank you, tak tengok you. Tengok lagi. So kalau korang tahu, ini Masuk air lah Datuk memang cantik gila. Kepala aku. Bola ya. Cantik gila ya. Setuju tak? Siapa komen setuju? Thank you. Okey dah. Datin, Datin tengok Datuk ni orang Okey, jadi kita pakai lagi satu. Baik, seterusnya. Ni. Sekarang ni kenapa Ha? Nama. Macam mana? Tak nak pegang tak nak. Ya, puji ikhlas. Kan dah. Salah. Alah. Bila aku jealous pula. Izara Aisyah ni apa jeling pun dia tak nak, dia kata. Lelaki lagi handsome. Betul tak Izara? I puji as a ikhlas. Thank you Datuk. Bukan because of you I punya brand ke tak. Tapi I jujur.